Hai, Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak rendang daging. Ini kita potong serai dalam 3 batang. Serai. Okey, masukkan kat sini. Okey, ambil bawang tu 2 biji. Potong-potong. Dalam 2 inci. Lagi sikit. Okey dah. Okey, lengkuas 2 inci. Biasalah yang kita akan bubur halia, lengkuas, serai, kunyit, cili kering ataupun cili hidup. Itu saja. Kalau basic, yang kalau benda lain kita tak ada, yang itu je ada di rumah, sudah memadai. Bawang dan bawang putih sikit. Okey, sudah. Ini sahaja. Okey, ini bahan-bahan ni semua nak kita blender ya. Ni bahan-bahan yang kita dah potong ni, kita nak blender. Cili tak payah pedas sangat dah. Okey, banyak tu je. Ni kita nak blender. Jom. Daging, bismillahirrahmanirrahim. Kita bubur kunyit sikit lagi. Macam tak cukup kuning. Kita nak masuk ke risik. Bila kita masuk ke risik tu, warna dia berubah sikit lah, cantik lah. Okey, dah. Masukkan garam. Okey, daging kita dah lembut sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Last sekali kita bubuk daun kunyit. Okey. Setelah pun masak, rendang daging kita. Kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Ni sedap ni kalau makan dengan pulut. Jumpa lagi. Bye.